Okey, cerita hari ini kita berkebun. Ini adalah habuk kayu. Kita masukkan celah-celah tayar tu. Nampak. Bila hujan dia punya ayak bertakung tau dalam ni. Tu. Jadi mengundang jentik-jentik. Jadi untuk keselamatan dunia sejagat. Jadi kita bubuh habuk kayu. Inilah kebun kita. Nampak luas hari ni. Petang ni kita isi dengan berkebun. Setiap petang kita akan berkebun lah. Tebu ni kan kalau kita nak jadi batang besar kan, besar macam tu, jadi kita kena selalu buang lah dia punya ni, dia punya orang panggil apa, daun kering-kering macam ni, dan ikat dengan tali supaya dia batang dia tegak. Dan juga kita nak bagi dia besar kan, kita kena buang anak-anak macam ni. Jangan dibiarkan dia membiak. Ni. Kita kena buang. No aktiviti berkebun ni hilang stres. Nampak kat situ. Nampak dia besar kan. Ni tak ada yang besar sangat sebab kita baru sahaja bagi dekat pelaris. Ada orang minta nak bagi contoh besar macam mana. Dia kurang macam ni lah. Nampak? Macam tu. Besar macam tu. Kena sentiasa buang ni. Yang biarkan dia bermaharajalela. Dan satu terapi, bukan satu terapi, satu aktiviti mencairkan lemak juga.